Aku nak tahu adakah dia gagah untuk naik bukit ni. Kita main corner sikit kat sini kan. Adakah kita kena perlu penukaran gear yang drastik. ZX25 bunyi dulu, pergi kemudian. Eleh full throttle babe. Tak relax. 1-2 baru. Tak larat lah gear 6. Kau kena tukar gear. Ya, kalau kereta pun kereta tukar gear kot. Apa masalah kau kan. Seperti yang dijanjikan bang. Willy bang. Assalamualaikum dan salam sejahtera gang. Welcome back to the video. Syazwan Raizat di sini. Dan hari ini aku dekat Karak guys. Aku nak pergi ke Genting, nak test ECU Tune Boss ni sekali lagi. Dan hari tu aku dah test video pergi Tamiang buat top speed yang tak berapa nak hadir top speed tu. Dan untuk video kali ini pula aku dekat Karak ni seorang-seorang je nak pergi ride. Aku nak try bawa chill yang macam mana aku bawa selalu. Dan aku nak tahu dia punya kegagahan, adakah dia gagah untuk lalu dekat highway Karak ni. Sebab dia ada berbukit dan dia juga ada kona-kona kan. So aku tak ada tunggu siapa pun, aku seorang-seorang je. So aku rasa nak gerak sekarang juga. Bolehlah geng-geng dengan abang-abang ni sekali. Tapi of course lah kita kena tinggal tu. So bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau ikut jalan sini kan, dia punya kelajuan tu tak mau lah. Tak mau kata, dia slow lah senang cerita. Sebab motor VSX ni bukan disipta untuk kelajuan lah. Disipta untuk santai, ride, touring lah kan. Touring adventure. Lepas tu nak masuk kebun sikit ke, nak masuk off-road sikit ke, boleh lah. Tapi bukan, highway ni bukan tempat kau untuk bawa laju lah cerita dia. Sebab dia more kepada comfort dia. Now aku nak tahu adakah dia gagah untuk naik bukit ni. Kita main corner sikit kat sini kan. Adakah kita kena perlu penukaran gear yang drastik dan sebagainya. Kalau perlu maknanya sama je. Kau kena upgrade lagi kau punya exhaust lah, kau punya ECU, kau punya apa, air intake dan sebagainya. Dah makan modal lagi. So adakah ECU masuk dekat motor ni dia akan gagah? Itu je yang aku nak tahu. Kalau laju, baik kita beli motor yang laju terus. Betul tak? So setakat naik bukit ni aku full throttle. Boleh dapat dalam 124, 125. Dan sekali lagi, woi bapak bahaya kain tu. Dan sekali lagi aku full pannier lah. Aku ada board kiri kanan dan atas dengan aku. Pak board memang saja je pakai. Sebab nak tahu dia punya kegagahan. Boleh tak bawa motor ni? Aku cakap tak bawa laju kan, tapi aku full throttle. Sebab aku tak rasa dia boleh bawa aku. Gimana tu bang? Dia punya nak tukar gear tu, tengok-tengok kanan lain macam. ZX25 bunyi dulu, pergi kemudian. Eleh baik motor macam aku ni dah tahu dah memang tak laju. Dah tengok ada Alfie tak hari ni. Aku handsome hari ni. Siap pakai jaket daripada Starfield Night ni. Nak ambil gambar. Setakat nak ride biasa-biasa boleh lah 1-2, 1-3 dekat sini. Kalau buat laju confirm tak laju, sama je. Jadi biar kita bawa relax-relax. Aku nak tahu dia gagah sekejap lagi naik bukit apa semua je kan. Alfie full throttle babe. Tak relax. 1-2 baru. Dengan full pannier je. Tak relax babe. Gear 6 full throttle 1-2 dekat Karak. Sama je aku rasa macam ECU standard aku. Macam tak ada beza sangat. Ada Erwan Ahmad depan ni pula. Kenapa kita tak boleh pergi ni? Pergilah sayang. Pergilah sayang. Miau. Alamak, dia semakin slow guys. Alamak. 106, 104. Alamak, berat sangat ke motor aku ni? Dia drop ni, speed dia drop. Aku tak turun gear Nak tengok dia okey ke tak. Full throttle tak turun gear.
Alamak, berat lah. Tapi dia boleh pergi lah. Cuma dia lambat sikit lah. Mana Irwan Ahmad ni? Yeah. Harap-harap dapatlah gambar kereta banyak pula tadi. G6 tak turun gear. 92. Kona abang, kona. Abang tak nak, abang nak straight je. Jom, kita nak naik Genting. Hui. Tak larat lah G6. Kau kena tukar gear. Ya, kalau kereta pun kereta tukar gear kot. Apa masalah kau kan? Jom, kita nak naik Genting jap. Gagah ke tak gagah? Kena tukar gear lagi guys. Cepat, laju. Full throttle. Kona abang, abang tak nak, abang nak straight je ni. Gear 5 naik bukit, kona. Ada bas di hadapan. Pancung ke kiri, pancung ke kanan semula. Dan oh, cantik sekali di situ. Dan aku akan berhenti kat sini. Ada ngam ke tak ada ngam, macam mana, okey ke tak okey korang rasa? Tapi aku rasa macam sama je lah. Kalau cara pembawakan aku, memang aku bawa macam tu lah tadi. Normal, bukannya rembat-rembat sangat tu. Tapi dia still macam tak rasa macam ada power sangat. Mungkin disebabkan oleh sideboard dan juga topboard dia berat. Dan juga dia angin tak lepas. Dan macam mana aku nak cakap So aku rasa untuk CU ni memang kau kena tukar dia punya exhaust lah, tukar dia punya air filter dan sebagainya. Sebab kalau yang macam biasa ni, kau akan rasa macam tak ada power sangat. Bukan tak ada power lah, dia tak improve sangat dia punya power on the road ni. Mungkin disebabkan oleh drag lah, macam aku cakap tadi kan. Rentangan angin dekat box ni, box belakang ni berat, box kiri kanan pun ada barang, rentangan angin lagi kan. Dan aku rasa macam kau nak kena buat lebih lagi untuk kau dapatkan speed yang kau nak, aku rasa lah. Tapi motor ni memang bukan untuk motor race lah, motor yang bawa laju kan. So aku rasa macam okey lah juga. Tapi aku tak dapat rasa perbezaan dia sebenarnya untuk setakat ni lah. So aku rasa video sampai di sini je lah. Next video korang kena stay tune, sebab aku nak naik Genting. Aku tak nak bagi video ni terlalu panjang sangat. So nanti susah lah kita nak refer macam mana kan. Jadi next video aku akan bawa korang naik Genting pula dengan si YouTube Boss ni dan juga quick shifter ni lah. Quick shifter ni memang best lah, sebab dia melancarkan kau punya gear masa high RPM. Lancar, sedap, smooth dan sebagainya. Tapi power lah, power macam sama. Next video aku akan buat naik Genting ini, dan aku akan tengok dia punya power pula. Dan kita sama-sama lah naik. Nanti kita akan komen-komen power ke tak power ke, perlu beli ke tak perlu beli ke, macam mana kan. Jom let's go.